Ada apa? Kawan asuh luar. Kawan asuh dekat luar. Okey, baik. Tu apa? Suku lah. Ha? Suku. Kau nak pergi mana? Bukan berjadi dengan kari kambing. Kari kambing. So, boleh jumpa Alang dekat mana? Kari kambing, hari apa? Ahad, insyaAllah kalau jadi. Hari Ahad. InsyaAllah kalau jadi ya. Buat apa malam ni? Supervisor ni nak check sport ring. Siapa ni nak check sport ring kau? Mewah suku, mewah suku. Kenapa tak jual reset? Buat benda, duit ada. Banyak. Bapak belagak Ni Azhar apa ni? Kinzai. Dengan bodoh je, start bodoh bising. Ni Azhar untuk projek aku nanti. Elok lah tu kau tukar dah standard. Bulan 3 pun esok bulan 3. Nanti tunggu lah Kalau, projek aku dengan Black Tiger. Kalau viewer aku ada polis kerja BJ, jumpa Alang Kopiah, tahan saman lebih sikit. Aduh, buruk ni. Mana boleh letak je pun. Oh, lawa lengki. Kau simpan black lengki tu sebelum aku kerat muka kau. Kau ambil lengki lain. Okay, sekarang ni gemuk ni dia tengah level kat balik. Tapi dia nak suruh aku cat, tapi nak cat secara ringkas. Aku pun tak reti sangat. Ikut dia je. Dia kata tak kisahlah apa lah, bukan GTO. Nak hitam kat balik tepi-tepi bibir. Tengah-tengah sekali. Okay. Down throw on. Okey, masuk part sport ring depan. Rabuk lah. Kau tu serabut, malas nak mati. Tu acid pun kalau original kan. Gerangnya lah aku. Okay, kita tengok sport ring ni bertumpuk-tumpuk. Owner nak touch up ya. So malam ni aku layan video touch up je lah. Touch up sahaja bukan buat macam video yang gambar yang aku tunjuk sebelum ni. Just nak touch up je ni. Okay, kalau kau tengok dekat sini, dia bukan kotor apa ni. Memang tak boleh hilang. Memang tak boleh hilang. Cat ni macam dah makan lah. Nampak dah ada kotor-kotor, bintik-bintik ni. Ni semua cat tak makan lah. Okay. Pakai tak teruk. Untuk tutup bahagian tayar. Tu tayar kau dah rosak lah tu. Apa pula? Gelombang lah. Mana? Tak nampak Ni? Racing ni. Aku tak pakai gun besar, aku guna gun touch up je. Sebab kita nak touch up je sport ni. Gun ni kecil. Biasa gun tu besar yang aku pakai biasa. So kita akan buka solid black. Sudu. Bancuh. Bagi dia cahaya sikit. Benda yang kau isi tu tina. Cantik. Fill dalam gun. Ready to use. Cuaca malam, kita kena pakai filter. Setting. Ya, dia sangat halus. Okey, touch up. So sekarang ni masuk part untuk touch up lah.
Okey, korang boleh tengok perbezaan dia. Ni dah set touch up. Yang ni belum lagi. Mestilah berbelang kan. So aku akan habiskan untuk sebelah je. Nanti aku akan buat video time lapse. Korang tengok Lazli touch up sahaja bro. So masuk sikit lagi part ni. Nampak yang aku cakap dia nampak kotor. Sembur balik hitam. Okey, nampak? Dah hitam. Sebelah je lah. That's all. Nanti sambung video time lapse. Mesin ni dari kau? Nak aku ketuk. Okay, sekarang ni bila kau jalan mesin waktu malam, air akan banyak terkumpul kat dalam kabel pipe. Air keluar. Semua air lah. So kita kena buang air dalam tangki pula. Air keluar. Apa air. Memang banyak. Okey, sekarang ni aku tengok. Ni air daripada kompresor ni. Biar ambil bawah tu. Okay, so sekarang ni dah siap 2 sport rim. Dah siap touch up. Okay, sekarang ni untuk spray exhaust aku menggunakan high temp. Dia nak pergi mana tak tahu, beria sangat ni, aku serabut dah. Semua nak sembuh malam ni, aku pun tak faham ke. Sekejap lagi nak gerak? Acah. Okey, kita semua moncong dulu. Kita semua moncong dulu, biar dalam pegang dulu. Sekejap kita sangkut dekat atas. Dah kasi. Senang pakai mesin macam ni. Order. Apa kita sembuh? Okay, kalau kau perasan benda ni dah pudar. Aku tak pernah try lagi untuk kilatkan dia balik, untuk sharpkan dia balik hitam. Nanti aku akan jual kat dalam Shopee aku. Benda ni harga dia RM45. Plastic restore coating. So hari ni baru nak cuba untuk dekat motor Suku. Suku si alam. Cuba dulu. Alright. Banyak-banyak tu nak pandai je. Jalan lain kau ingat tau dah saking Melaka paling on. Oh ya pula boleh on semua boleh okey. Okay, Tawin dulu.
Apa? Kawin dulu. Titik dia macam ni. Dah Titik. Tester je ni, kau bayar apa? Sapu. Si Arezek. Kalau korang nak aku jual benda tu, komen dekat bawah video, aku akan jual. Ada. Ini dekat meter. Okay, that's all. Exhaust ni dah jadi hitam mati nampak. Tapi tak sekata lagi. Sebab dia baru nak kering. Ha, dah okey lah ni. Sport ring dah settle. Okay. Ni pun sport ring dah settle. Touch up kan? Touch up je bosku. So, dia dah pasang balik exhaust standard dia. Skru depan dah pasang? Exhaust? Dah. Boleh start lah? Oh, buka kan tak dapat kan? Mau pakai tu tu. Oh, Tak awak. okay, settle. So, sekian lah untuk penjelasan pasal sport rim tu. Kalau sport rim yang dah sembuh 5-6 kali, 2-3 kali, aku tak showkan lah untuk untuk touch up macam aku buat tadi. Sebabnya yang touch up ni sesuai sekiranya color original. Sebabnya cat dia masih nipis. So boleh lah touch up. Kenapa tak berhenti lagi dari tadi? Okay, berhenti. So terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Boleh cangkul ah? Oh tak, dia duduk atas something, tak boleh cangkul. Boleh sampai. Malam ni I tengah layan cerita cinta. Comel Cina ni. Geram mak. Siapa lah pergi vacation dengan X sebentar sama? Sama sikit tampok je. Pergi penampung kau penampung aku. Kena semua habis. Kain tower kena ni, ada yang kena tampung yang aku dulu sebelum apa ni. Langgar. Sebab tu aku cakap pergi pump dulu, anjir. Kuat lah. Main gym. Oh, tu tak ada nak jadi. Menguh.